Dah kenapa macam tu? Buka lah pintu. Jangan lo. Nanti kena bayar. Mak dah tak ada. Ini barang aku lah. Ini barang cik Nasi je Dah ambil gambar sikit boleh Oh. Lagi. Abang Shopee. Berapa ringgit? Mak tak ada kat rumah. Bayar petang sikit boleh? Mana ada kena bayar. Shopee kan ada penghantaran percuma tanpa pembelanjaan minimum. Smart oh. Long, tak mahal ke beli benda-benda macam ni? Ni kalau mak tahu berkecai muka lo. Kau relax. Mana ada mahal? Shopee kan ada 90% diskaun. Kau tak payahlah beritahu mak. Kau relax sudah. Diam-diam dia. Tak payahlah sound-sound. Tak relax. Macam mana kak? Jalan. Cepatlah sikit. Shopee Live dah nak start dah ni. Terhege.